bangkai kapal Tentera Laut Sweden abad ke-17 yang tenggelam di laut selama 400 tahun di tengah Stockholm tiba-tiba kelihatan susulan penurunan luar biasa paras Laut Baltik. Kemunculan papan kayu pada badan kapal yang masih terpelihara itu dilihat sejak awal bulan ini. Permukaan badan kapal dilihat di permukaan air berhampiran Pulau Kastelholmen memberi gambaran jelas struktur rangkanya. Hansen berkata, pakar percaya kapal itu selepas berkhidmat dengan tentera laut ditenggelamkan sekitar tahun 1640 untuk dijadikan asas pembinaan jambatan baharu ke Kastelholmen. Ahli arkeologi masih belum mengenal pasti kapal itu secara tepat kerana ia adalah satu daripada 5 bangkai kapal serupa yang disusun di kawasan sama untuk membentuk asas jambatan berkenaan, semuanya bertarikh dari akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17. Satu program penyelidikan dikenali sebagai The Lost Navy sedang dijalankan bagi mengenal pasti dan menentukan tarikh sebenar sejumlah besar bangkai kapal tentera laut Sweden yang terletak di dasar Laut Baltik.